Silawan matamu bak kejora, mentari pagi menyinari hari yang ceria. Assalamualaikum guys. Hai, selamat pagi. Apa khabar semua? Sedikit saja. Ini pagi-pagi kita nak delivery kereta. Alhamdulillah. Kereta yang dibeli oleh Faik Riyad. Nama dia Faik Muhammad Faik Riyad bin Muhammad Ibrahim. Anak kepada Ustaz Ibrahim yang membeli kereta ini. Okey. Ustaz Ibrahim ni dah kali kedua beli kereta. Okey. Pertama kereta Pro 2, kedua kereta Saga. Dia kata, Azmi, anak nak belikan kereta untuk anak-anak lah. Dia sudah ada gaji jadi mau beli kereta. Okey, kita dapatkan kereta pilihan hati dia. Ini dia Saga Premium 1.5. Okey. Kalau kita tengok Saga ni, pastinya beli bulan ni dapat rebate 500, dapat lagi komisen. Kereta kita dah siapkan cantik-cantik, siap-siap, paling best. Harga mampu milik. Untuk yang baru bekerja memang sesuai. Bagi saya, bila saya driving kereta ni, steering dia sangat lembut, sangat responsif. Dan tengok dia punya ni dan dalam dia. Kalau kita tengok semua komplit dengan yang paling bos, dia punya meter panel dia dah macam Tesla. Sangat-sangat responsif gear dia, push start button, kunci kita dah siapkan. Belakang kalau kita tengok lampu LED dia, satu kelainan yang sangat-sangat menarik. Proton Saga, kereta bawah 50k. Rebate lagi 500, bonet luas. Nak mulakan hidup dengan gaji yang Alhamdulillah, why not? Bagi saya, minyak consumption, bila saya letak sedikit minyak tapi dia boleh jalan sampai 374 km. Full consumption sangat jimat. Komisen saya milik anda. Dah macam aku review kereta pula. Yang paling penting guys, komplit dengan tepi. Komisen saya milik anda. Kita bincang, kita runding, kita serahkan kereta kepada anak Ustaz Ibrahim. 017 622 3458 Azmi. Alright. Dengar sini baik-baik. Tengah cari kereta idaman hati, baru ke sekon ke semua ada di sini. Proton Pro 2 semua boleh jadi. Honda Toyota confirm puas hati. Assalamualaikum guys. Hai, selamat pagi. Apa khabar semua? Alhamdulillah pagi-pagi ni bunyi loceng. Sekolah pun dah berbunyi. Jadi kita nak masuk kelas. Salah. Kita bukan nak masuk kelas. Kita nak serahkan kereta. Kereta yang dimiliki oleh Faik dah bersama dengan Ustaz Ibrahim. Ni ayah dia. Ustaz Ibrahim, apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Faik anaknya. Kali pertama beli kereta dengan Azmi Pro 2 Azia. Betul ini maknya, mak si Faik. Baik. Jadi Alhamdulillah, saya nak tanya teruslah kepada Faik. Ini kereta kedua yang ayah beli dengan bermakna berurusan dengan Azmi ni. Senang tak berurusan dengan Azmi ni? Alhamdulillah senang. Communication semua clear. Dibagi instruction semua clear. Jadi mudahlah. Mudah So yang paling penting bulan ni untuk kereta Saga. Ini Saga spek yang paling tinggi. Ada dapat rebate RM500, betul? Betul. Dapat tak? Dapat. So yang paling penting, selalu Azmi kata komisen saya milik anda, komisen saya milik anda. Jelas tak bila saya jelaskan komisen tu macam mana saya agihkan? Dapat tak komisen saya milik anda? Dapat. Betul. Dapat. Alhamdulillah. Itu dia, trusted. So saya serahkan kunci kereta. Mama dia ada support sikit tau untuk ni. Saya serahkan kunci kepada kereta mama dia untuk diserahkan momennya. Okey, dipersilakan. Bismillah. Bismillah, insya-Allah, untuk memudahkan urusan kerja untuk guys yang baru hidup. Yang paling penting, dengan gaji anda, komisen saya milik anda. 017 nak beli kereta apa saja, 017 622 3458 Azmi. Alright. Okey, tawaf sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Faik. Okey.